Anugerah Bola Sepak Kebangsaan ABK 24-25 telah dijalankan pada bulan April yang lepas. Bahagian terlepas, ini info serba sedikit mengenai ABK tahun ini. Untuk tahun ini, satu lagi kategori telah diperkenalkan semula, iaitu penyokong terbaik. Seramai 498 pemain telah disenaraikan, tapi selepas saringan, hanya 10 pemain sahaja yang akan disenarai pendekkan bagi setiap kategori. Untuk kategori pertama, penjaga gol terbaik. Pemenangnya sudah semesti Shihan Azmi. Ini merupakan tahun ketiga untuk Shihan Azmi memenangi anugerah penjaga gol terbaik. Untuk tahun ini, Shihan Azmi merekodkan 18 clean sheet, sekaligus menobatkan beliau sebagai penjaga gol terbaik. Untuk kategori kedua pula, pemain pertahanan terbaik. Walaupun salah satu pertahanan kegemaran aku, Harith Haikal yang bermain untuk pasukan Selangor, turut dicalonkan dalam kategori ini, namun pemain yang telah berjaya dinobatkan sebagai pemain pertahanan terbaik adalah Feroz Baharudin yang bermain untuk JDT. Walaupun Feroz mengakhiri kempen pada tahun ini dengan kecederaan, namun dengan 21 penampilan beliau sudah cukup untuk membuktikan kemampuan Feroz sebagai pemain pertahanan terbaik negara. Pemain tengah terbaik. Untuk kategori ini, 3 nama besar telah dicalonkan, iaitu Stuart Wilkins, Safawi Rashid dan juga Arif Aiman. Dan pemenangnya adalah Arif Aiman. Aku sangkakan Safawi, namun achievement Arif Aiman tidak dapat kita ketepikan. Walaupun untuk musim kali ini, Safawi Rashid mempunyai peluang yang agak cerah untuk memenangi anugerah ini, namun kehebatan Arif Aiman di pentas SEL tak dapat kita nafikan. Untuk kategori penyerang terbaik, pemenangnya adalah Pablo Josue. Ya tuan-tuan, Pablo Josue, penyerang yang sering kali mendapat kecaman setiap kali menyarung jersey kebangsaan daripada pemain tengah. Sekarang beliau sudah bermain di posisi penyerang untuk pasukan KL City. Seperti apa yang dikatakan oleh Pablo Josue, beliau sendiri tidak menyangka akan memenangi anugerah ini, memandangkan ini musim pertama beliau bermain di posisi penyerang. Untuk musim kali ini, Pablo Josue telah menjaringkan 19 gol untuk KL City. Aidil Syahrin, jurulatih Kuching City, telah dinobatkan sebagai jurulatih terbaik pada tahun ini. Walaupun baru masuk musim kedua Aidil bersama Kuching City, namun Aidil patut diberi pujian memandangkan beliau telah berjaya mengangkat Kuching City daripada pasukan pertengahan sehingga Kuching City kini berada di dalam 5 kelompok pasukan terbaik di dalam liga. Dan akhir sekali, anugerah yang paling dinanti-nantikan, pemain paling bernilai ataupun kita panggil MVP, Most Valuable Player. Sudah kita jangka Golden Boy negara Arif Aiman akan diangkat sebagai MVP sekali lagi untuk tahun ini. Untuk pengetahuan semua, Arif Aiman telah memenangi anugerah MVP ini selama 4 tahun berturut-turut, geng. Terus memadam rekod Nur Syadrul Idran Talaha yang memenangi 3 kali berturut-turut. Baru berusia 23 tahun, kita harapkan Arif Aiman terus melakar sejarah baru untuk bola sepak negara dan semoga Arif Aiman terus sukses di dalam karier untuk masa akan datang. Itu sahaja sedikit info mengenai ABK untuk tahun ini. Apa komen korang?